Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, ada yang nak cakap kabel clutch pendek dah kan. Jadi hari ni abang try adjust dekat sini. Kalau makin ke atas anda ketatkan, maksud dia clutch anda bertambah makin pendek, bertambah pendek. So solution dia bagi duduk sini. Asalnya clutch panjang dia kat sini sikit. Dan kalau makin ke bawah makin panjang. Clutch tu kita nak lepas tu makin panjang kan, baru dia ni. Okey, so abang tarik sikit ke atas, ketatkan skru ni dengan skru ni balik. So dia duduk kat sini. Asalnya dia duduk bawah ni sikit. Yang tanda biru ni kan dia bawah sikit. Dia panjang, kali ni bagi atas sikit. So clutch jadi sedap lah. Ikut keselesaan masing-masing. Ni style abang takat ni lah. Kalau atas sangat, maksud dia kelas anda bertambah pendek lah. Senam mati lah motosikal. Kalau lepas sikit kelas motor mampus. Okay, so guys, okay, ni enjin dia. Tadi try dah buka juga ni. Bawah ni skru nak Allen key ni. Dan ada beberapa klip. Ada 1, 2, lebih kurang 2 kot tak silap. Ke 3 nanti 1, 2, 3. 3 klip. 1, 2, 3. Allen key bawah ni 1. Baru boleh buka kan, untuk tukar oil filter. Tapi dia ketat sikit lah. Macam dia yang nak buka untuk bateri ni pun, dengan nak adjust level clutch pun kena buka satu skru kat sini guys. Ni skru ni. Okey, lepas tu yang leleng tu kan, yang anda lihat ni 1, 2, 3 ni, dia pakai klip kat sini. Dia klip 1, 2, 3 tu klip, yang ni skru. So anda boleh tarik lah. Tarik, jangan rentak kuat sangat. Okey, anda tarik, bagi dia tercabut kan. Bukan apa, takut patah. Kalau patah nangis lah. Okey, nak kena bogam balik kuat balik. Selalu patah tu selalunya beli baru lah. Tapi kena hati-hati lah. Ada 3 ni. Kan, 1, 2, 3. Yang ni. Yang ni pun abang cabut tadi pun, tengok dia punya ni pun duduk dalam dah. Tak apalah kan, dia tak patah lagi. Ni dia punya ni tambat dia ni, klip yang satu lagi. Tu dia. So kalau kata nak buka tu kena cermat-cermat lah. Sama lah juga dengan yang ni. Nak tukar cover set ni, dia bukannya hanya mudah je, sebab dia pakai satu skru. Yang ni pula satu Allen key, nak Allen key tu. Yang lain semua tu 3 tu dia pakai klip, tarik pelan-pelan. Okay, so nak kena ingat lah, untuk anda duk komplain setengah tu kelemahan lah kelas panjang lah, bukan yang bukanlah satu kelemahan. Kita boleh adjust kat sini. Kilang dia adjust tengah-tengah ya. Kita nak bagi pendek sangat atau panjang sangat, terpulang pada keselesaan kita. So abang letak dekat sini lah. Abang upkan sikit aja. Up sikit, taklah banyak sangat. Tadi banyak abang try kelas terlalu pendek kan. Abang tak naik atas sikit, okey dah. Ini asal dia tengah center. Kalau bawah sangat terlalu panjang lah pula. Okey guys, setakat itu saja perkongsian hari ini. Terima kasih kepada anda yang saksikan video di channel abang ni mengenai Modenas Z15 GT. So anda boleh belilah motor ni. Okey, isu kelemahan satu lagi yang kata seat tu kan, payah tutup lah apa. Senang aja. Takat sekarang ni tekan ujung tu, klik masuk elok lah.
tak ada isu lah. Yang lagi satu untuk dia punya smart key lah. Smart key lah kita panggil lah. Keyless, boleh masuk kunci. Kadang-kadang kunci ni kita kena masuk rapat baru boleh pusing. Kalau tak masuk rapat ni, tak rapat ni. Kalau tak rapat tak boleh pusing. So kena rapat baru dia boleh pusing. Macam tu lah. Okay guys.